Hari ini kita buat latihan larian pantai sama partner kita. Dan belakang tu peserta perempuan yang telah menamatkan Garmin Run 10 km. Ya. Kita berada di pantai Betilintang. Kita tunjuk pantai dia. KM1 berada di tepi pantai Bukit Keluar. Sorry, tepi Betilintang. Hari ni ada program. Partner meninggal. Sikit dia meninggal ada partner. Pantai ni dia berada di berdekatan dengan Yuniza. Yuniza Besut. Ada kedai-kedai. Kalau petang ni ramai orang. Tahu partner kita tinggal. Cantik pantai ni. Kalau korang nak pergi camping, kailah ni. Dia dah siap wakaf. Ada wakaf, ada gazebo. Cuma tak tahulah yang ni kena sewa ke apa, tak tahu. Ini adalah Villa Agam Paduka di Paduka Resource. Boleh tempah nanti siapa yang nak duduk villa. Kita dah masuk kilometer kedua. Okey. Hari ni cadangnya nak lari 2.5. 5 kilo je. 5 km saja. Kawasan pantai. Cantik. Kita pergi sampai ujung. Okey. Hujung pun ada kereta juga. Mungkin dia orang buat family day kot. Dah ada program. Cikgu-cikgu. Kita macam biasa lari. Kita dah sampai ujung. Kalau trek ni kita kena pergi dengan 4x4. Kita biasa tak boleh masuk dah. Okey, dah 2.5. Sekarang dah 2.5. Kita patah balik. Jom. Dapatkan 5 kilo. Okey. Kita dah patah balik dah. Kita dah masuki kilometer ketiga. Okey, kilometer ketiga. Ada 2 km lagi untuk kita habiskan training ni. Jom. Tapi tak laju ni, kita maintain je. Maintain heart rate 155, 160. Buat maaf training. Okey, kita berada di kilometer keempat. Distance 4 kilometers. Duration
Kita 1 kilometer lagi untuk kita tamatkan larian dengan strong. Tapi maaf training. Jom, let's go. Hari ni dia buat pertandingan mancing pantai. Ini nanti ramai orang di pantai tu. Dapat campsite straight, terus lari straight. Okay. Kita dah hampir masuki kawasan campsite. Okay. Kita dah hampir untuk menamatkan larian pada hari ini. Okay. Macam maraton. Mana pisang? Pisang. Hai. Okay. Sudah distance 5 km.